Penyanyi dan pelakon Amira Uthman baru-baru ini berkongsi satu keputusan yang agak jujur tentang hala tuju kerjayanya, sesuatu yang mungkin tak ramai jangka. Dia akui penglibatan dalam dunia lakonan sebelum ini sebenarnya lebih kepada mencuba dan belajar benda baru, bukan sebab itu minat utamanya. Saya memang utamakan nyanyian, berlakon sebelum ini sebab nak cuba dan tambah pengalaman. Bila dengar ayat itu, jelas dia tahu apa yang dia mahukan dalam hidup. Menurut Amira, selepas melalui beberapa pengalaman berlakon, dia mula sedar yang jiwanya lebih dekat dengan muzik. Saya rasa saya tak begitu pandai berlakon dan minat pun tak mendalam. Dia juga sempat berseluruh, kalau watak ringan mungkin boleh, tapi untuk watak berat, dia lebih selesa beri peluang kepada mereka yang benar-benar berbakat dalam bidang itu. Apa yang menarik, dia sendiri mengakui dia bukan pelakon profesional seperti suaminya, Fatah Amin. Saya anggap lakonan ini sebagai ruang untuk belajar saja. Namun, satu lagi sebab kenapa dia memilih untuk tidak lagi aktif berlakon adalah faktor masa. Bagi Amira, dunia lakonan, terutama drama bersiri, memang memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Penggambaran boleh ambil masa lama. Saya memang tabik pelakon yang boleh bertahan di set. Berbanding dengan nyanyian yang mungkin hanya perlukan sekitar setengah jam untuk satu persembahan, dia rasa lebih masuk akal untuk fokus pada apa yang paling dekat dengan dirinya. Saya pilih untuk fokus pada nyanyian, itu yang paling saya minati. Walaupun begitu, dia tidak menutup pintu sepenuhnya untuk lakonan. Cuma mungkin selepas ini, Hamid juga ada peluang yang betul-betul sesuai. Untuk info, Amira juga terlibat dalam sebuah telefilm berjudul Postcard Cinta dari Istanbul yang mula ditayangkan pada 29 April, sebuah kisah romantik dengan latar keindahan kota Istanbul. Kadang-kadang, dalam hidup, bukan semua yang kita cuba akan jadi jalan utama. Ada yang sekadar persinggahan untuk bantu kita faham apa yang sebenarnya kita cintai. Dan bila dah jumpa, pilihan untuk fokus itu mungkin bukan satu kerugian, tapi satu kejelasan. Persoalannya, kalau diberi pilihan antara minat dan peluang, yang mana lebih patut didahulukan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.